Sekali pandang macam facelift, tapi bukan geng. Ini adalah pre-facelift di mana kita buat bumper ni memang betul-betul cun punya. Disebabkan, first kali kalau korang tengok, sebenarnya bumper untuk pre-facelift masukkan gear up facelift dah ada dalam pasaran. Cumanya Zik tak berapa minat ataupun Zik kurang sikit di mana diorang tutupkan fog lamp asal pre-facelift. Jadi Zik dengan Lan fikir macam mana kita nak buat gear up facelift tu boleh masuk dekat pre-facelift dan juga kita kekalkan fog lamp. Dan kalau korang tengok, inilah hasil dia guys. Jadi prosesnya Zik minta lah Lan, sebabnya Lan dia nak buat yang special sikit untuk bumper dia. Jadi Zik minta dia beli bumper, beli gear up ke, selepas barang dah siap semua, kita pergi ke Puzzle Body Kit untuk custom semua. Jadi apa yang Zik bincang dengan Puzzle Body Kit adalah kita nak buat macam facelift punya bentuk yang Zik pernah buat dekat MyVizik, iaitu kita potong dekat bahagian sini dan juga potong dekat bahagian tengah ni untuk bagikan fog lamp tu masih nampak dan kekal original. Dan total untuk custom saja harga dia dalam 700 ke 800 disebabkan masa tu gear up punya facelift nak masuk kat pre-facelift, dia nak masuk tu tak berapa ngam disebabkan lekuk pre-facelift dengan facelift ni lain, termasuk dengan delete plate dekat bahagian tengah ni. Jadi dia nampak lagi clean lah. Selepas dah settle, dah custom dekat Puzzle Body Kit, pergi pula dekat GBS Semenyih, iaitu kedai yang Lan selalu pergi, dan dia buat pula bodywork. Cuma bodywork yang lainnya selalunya kalau kita tengok facelift dia ada misai dan juga dia ada gap dekat tepi ni, tetapi GBS dah buat, dah tutup semua ni bagi nampak macam seakan-akan ini adalah satu bumper, one piece bumper, bukannya ada tambahan-tambahan. So nampaklah lekuk kat sini, bagikan dia nampak jadi lebih wide. Settle semua proses bodywork, pergi ke ZH Sticker Supply untuk buat wrap dan hasil dia jadi macam ni geng. Dia nampak lebih clean, at the same time dia nampak garang disebabkan kalau korang tengok misai kat sini selalunya warna hitam, tetapi bila dah ditanamkan, bila dah dinampakkan macam satu bumper, one piece bumper, kita bagikan dia jadi warna color dan juga kita nampak sikit saja misai dia, iaitu misai warna hitam, sambung dekat sini bagi dia nampak ada shape. Korang nak buat bumper yang design macam Lan buat ni ataupun design-design yang pernah Zik buat, korang boleh Roger Zik, kita try untuk realisasikan korang punya idea.